Okey, sepanjang saya menjual minyak bidara ni kan, dah lama dah 9 tahun saya jual ni. Memang macam-macam soalan daripada pelanggan-pelanggan tau. Okey, soalan yang paling popular sekali, macam mana nak guna bang? Ada cara spesifik ke nak guna minyak bidara ni bang? Dia kan. Okey, sebenarnya dia mudah je. Okey, tak payah kita nak sulit-sulitkan keadaan. Okey, senang je. Ambil minyak ni, sapukanlah kat mana-mana tempat yang sakit dekat tubuh badan korang. Tak kisahlah sakit kepala ke, sakit tengkuk ke, sesama ke, sakit dada ke, sesak nafas ke, sakit perut, sampailah ke ujung kaki. Apa saja nak buat urut pun gunalah, tak jadi ya, masalah, tak ada spesifik cara pun. Okey, tapi yang penting dia mestilah baca Al-Fatihah, selawat dan juga niatkan dalam hati tu. Itu pun dah cukup dah sebenarnya. Okey, lepas tu sapulah benda-benda yang kau nak. Tapi dalam video kali ni saya tunjukkan satu cara yang biasa saya sendiri guna tau. Cara ni untuk melegakan stres, membuatkan rasa tenang, rasa segar dekat badan kita. Okey, saya gunakan cara ni. Macam ni cara dia. Okey, kita buka dulu minyak ni. Okey, kita buka minyak ni dulu. Ambil minyak ni, sapukan dekat tapak tangan korang. Okey, sapu tapak tangan, bagi banyak sikit lah. Okey, bagi banyak sikit, bagi nampak minyak tu. Jangan risau, walaupun minyak ni nampak banyak, bila dia sapu kat tubuh badan korang, okey, dia tak ada meninggalkan kesan minyak pun. Dia akan cepat menyerap dan kulit korang akan jadi lembut lepas korang sapukan dengan minyak ni. Okey, cara dia, ambil minyak ni, sapukan, selawat, Al-Fatihah, lepas tu niatkan hati, sapukan kat tengkuk. Sapu kat tengkuk, sapukan dekat leher, dekat dada, dekat dahi kan. Lepas tu balance yang ada dekat tangan ni, okey, ambil hidung. Tarik dalam-dalam tau. Okey, sampai terasa tau kat kepala tau. Dia akan bagi satu kesegaran. Dia punya aroma dia tu memang aroma yang kita punya ni, aroma yang istimewa, yang tak ada kat tempat lain. Bau dia memang orang cakap melegakan lah, mencipta satu ketenangan tau. Sebelum saya terlupa, kalau macam saya memandu malam pun, okey, saya biasanya kalau rasa mengantuk, saya buat cara yang sama juga. Segar. Yang kita letak kat tengkuk tadi tu, okey, kat kepala semua tu, dia ada rasa macam, dia bukan panas, dia rasa itu tau. Kalau korang tak percaya, korang cuba. Siapa pernah cuba, korang tahu. Okey, biasanya orang akan cakap macam tu. Dan saya sendiri pun suka. Ni sekarang ni saya tengah buat video ni kan, rasa dia sedap tau kat kepala tau. Sedap, segar. Kalau kita stres kat rumah